Oh, ni apa ni? Harta karun ke? Eh. Lah, adik suka. Nak tak ini? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi ke Abeso Channel. Abeso Channel. Jangan lupa sebelum tu subscribe dulu. Jangan lupa tekan like, komen dan share. Semalam kita ada buat sambutan Hari Guru di sekolah dan kita menerima banyaklah hadiah daripada murid. Malam ni kita nak cuba unboxing bersama anak-anak ni. Ni yang paling tak sabarlah sekali ni. Nak unboxing. Betul tak? Tak sabar nak buka hadiah daddy. Jangan buat macam tu, bunyi kat sini. Tak sabar nak buka hadiah daddy, betul? Betul lah bang. Tak sabar. Okey, malam ni kita nak buka hadiah ni sama-sama. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada semua murid-murid yang memberi hadiah ni lah. Hadiah ni saya cukup-cukup hargai dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Cikgu-cikgu tak mengharapkan murid-murid untuk memberikan hadiah. Hadiah yang paling bernilai, cukuplah murid-murid belajar betul-betul, fokus dalam pelajaran, jaga adab dengan orang tua, dengan cikgu-cikgu. Sudah cukup. Itu adalah hadiah yang paling penting, yang paling mengembirakan cikgu-cikgu. InsyaAllah malam ni kita nak buat unboxing sikit. Okey, bang. Hadiah yang pertama, mari sini. Abang nak baca? Tak nak? Okey, ini daripada Hanan, satu inovatif. Dia bagi ni, gula-gula Dairy Milk. Okey. Jadi saya tak buka lah yang ni sebab dah nampak isi dia. Tu, awak suka tak ni? Suka tak? Cakap. Kita kan dah ada mic, kena bercakap lah. Suka tak? Suka. Alhamdulillah. Okey, satu. Yang kedua. Okey, ni. Tiramisu. Okey. Apa dia ni? Tiramisu. Oh, tiramisu. Ini daripada Kaisara Idina 3 unit 10. Terima kasih mendidik kami. Selamat Hari Guru. Terima kasih Kaisara. Terima kasih. Okey. Okey, unboxing. Ni apa ni? Bag ke apa? Bag ke apa ni? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kita cuba. Abang, adik buka. Pandai tak buka? Boleh tak? Cuba buka. Letak atas bagi nampak. Nu. Penonton nak tengok adik buka tu. Okey. Kita tengok apa dia. Oh, bag. Ini bag. Cantik. Bag. Nak balik kampung. Letak awak punya mainan ke. Letak awak punya. Tapi nampak macam besar. Besar letak awak. Tapi adik besar. Tak apa, boleh letak baju nak balik kampung. Esok lusa nak balik kampung boleh. Okey, selesai. Berapa? 3. Terusnya. Special for Ustaz Syamsul. Happy Teachers Day from Haris Fuad 3 unit 10 juga. Terima kasih Haris Fuad. Dia bagi berries, caramel cookies, biskut. Dia bagi biskut. Awak suka makan biskut? Awak suka? Cakap lah, jangan sengih-sengih saja. Okay, next. Okay, kita tengok. Cuba teka apa dalam ni. Cuba teka apa dalam ni. Apa dia? Betul. Iyalah apa? Tak tahu. Tak tahu, kita bagi tahu. Apa ya? Apa ni? Coffee. Ni? White coffee. Ngupi. Oh, coklat. dia punya apa? Alah, sebut kopi putih. Kopi cam. Cam ke cem? Tak pandai, saya bukan peminat kopi. Okey, kopi. Satu lagi apa? Coklat. Cheong apa tah? Belgium Indulgence. Okey. Ni dia bagi Terima kasih.
Siapa nama tadi yang bagi? Tak ada nama lah. Okey, tak apalah, tak ada nama pun, terima kasih. Next. Alah, Siapa nak buka? Cuba buka. Ada stapler. Ajak. Dia stapler Cantik lah beg dia. Okey, satu lagi. Okey, buka satu lagi. Okey, kita tengok. Ada tisu. Ada apa lagi? Buka. Tunjuk kat kamera. Oh, ni apa ni? Harta karun ke? Sabar adik, satu-satu. Lah, adik suka. Nak beg ni. Adik suka mentor. Lagi. Banyak. Sumi pun ada. Adik suka lah ni beg macam ni. Dalam. Sebab ada Banyaknya. makanan yang dia suka. Yang ni ada pencil. Okey. Ni. Yang ni apa? Okay, kita tengok apa yang ada di dalam ini. Oh, Sendok. Sendok Sendok. nasi. Okey. Ni Lepas sendok ni kita putih. boleh makan nasi. Adik kena makan banyak Ni sikit. sendok Sebab putih. kita dah ada sendok baru tau. Ni sendok putih. Oh, ni sendok juga. Dalam ni juga. Ha. Ada juga. Ni pun sendok juga. Warna putih. Tak yang ada. warna hijau. Okey. Letak dulu tepi. Okey, dah habis dah. Letak dalam. Lagi. Sabar. Letak dalam ni dulu. 3, 2, 1. Okey, ini daripada siapa? Daripada Muhammad Kashaf 3 UUM. Terima kasih Muhammad Kashaf. Terima kasih atas semua jasamu. Tidak pernah lelah dalam memberikan ilmu. Daripada Muhammad Kashaf 3 UUM. Dia bagi apa ni? Kena buka. Tapi okey, tak apa, boleh buka. Oh ya. Bagi apa kita tengok. Tak kisahlah bagi apa, kita terima semua. Kita hargai apa yang orang beli. Apa yang orang bagi, apa orang beli. Lebih-lebih lagi murid kita terima. Sebab murid ni dia happy bagi hadiah untuk cikgu, dia happy. Jadi kita pun kena terima dengan happy. Supaya orang kata menjaga hati orang yang memberi. Okey. Dia bagi apa ni? Jeng. Cuba teka. Marker bawah ni. Nampak? Oh, whiteboard marker. Cantiknya. Tengok. Cantiknya. Ada bendera Malaysia. Mana? Tunjuk kat kamera dulu. Okey. Ada bendera Malaysia lagi tu. Tunggu. Terima kasih cikgu. Memang khas untuk cikgu lah ni. Maksudnya siap tulis ni. Thank you teacher. Memang khas untuk sambutan Hari Guru. Tengok. Okay, cantik dia punya ni. Semoga dirahmati. Siapa yang bagi ni? Tak ada nama ni. Apa dia ni? Macam mana bukanya? Ni. Macam mana Ni tisu. Sini. bukanya? Sini. Ha. Tisu ke apa? Tisu rasanya. Rasanya. Sebab Tisu. Otak dia cantik. Terima kasih yang memberi tisu ni. Terima kasih. Mami ada. Okay, next. Okay. Yang ni dalam paper bag. Kita tengok. Sedap bunyi dia. Okay. Cuba teka apa? Paper. Stokin. Lepas ni aku pergi main petang, tak payahlah beli stokin baru. Cantik dah ni stokin ni, dah tebal. Terima kasih yang memberi ni. Siapa nama Aduh, tak ada nama. Kejatuh. Ni ada ni. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu daripada Dayan Nigel. Terima kasih Dayan Nigel. Terima kasih. Budak bola saya ni, Dayan Nigel. Stoking panjang pun ada. Yang pendek pun ada. Tengok dia bagi 2 pasang guys. 2 pasang. Terima kasih Dayan. Okey. Untuk hadiah seterusnya. Apple pie ni daripada siapa ni? Tak ada nama. Daripada Mak Daim ke? Tak. Bawah? Tak ada. Okey. Jeng. Mentos. Tak ada. Tak ada. Adik suka lah tu.
air Tak kotak, salah. marigold, lemon ice, tea drink. Dan juga marker pen. Terima kasih yang memberi. Mari sini Marker dan letak pen. balik sini. Okay. Nanti kita ambil depan ni. Okay, next. Dah nampak dah sini dia tulis vacuum flash set. Flash ke flash? Tak pandai dia tahu putih ni. Vacuum flash set. Semoga cikgu sentiasa sihat, ceria dan dimurahkan rezeki. Amin. Sama jugalah doa ini kita kembalikan kepada si pemberi iaitu Nur Khadijah Aisyah. Terima kasih Nur Khadijah Aisyah. Okey. Vacuum set kita tak buka lagi, sabarlah. Tadi dah kan yang ni? Okey, letak sini. Okey, kita tak buka lagi, sabar. Takkan tengok dari luar je. Tengok, jeng jeng jeng. Oh, dia benda ni. Vacuum bottle. Ingatkan vacuum apa? Vacuum habuk tu. Pokoknya botol air. Oh, ni gelas. Oh. Kecil banyak ada gelas. Cantik. Ada gelas. Cantik guys, cantik. Tiga apa? Ada gelas bang? Penutup jadi gelas. Nanti boleh kita piknik bawa. Ada 3 Ha. Yang ni penutup dia. Mana satu, dua, semua penutup dia. Okey ni penutup. Lepas tu yang ni? Tak tahu. Oh dia letak sekali Hmm. Oh bukan kata ni. Bukan. Okey. Okay, next. Oh yang ni paling cantik lah, paling cantik. Tengok. Ada macam-macam pen, ada bunga, ada apa? Ni biskut, gula-gula ada semua. Okey. Okey, gula-gula. Cantik. Okey, cantik. Belakang. Okey, dia ada tulis sini. Tengok. Okey, di bawah payung ilmumu kami tumbuh dan berjaya. Terima kasih kepada Aura Medina. Terima kasih Aura Medina. Terima kasih. Apa? Ini apa pula ni? Dalam tu ada tulis. Kopi ke apa? Kopi 4 belalang. Okey, laici kang jap. Laici kang cawan. Oh, dia bagi bahan-bahan gula, selasih, longan, kundus. Cara masukkan dulu. Oh, dia bagi benda ni. Daddy. Tuangkan laici kang poket ni dalam ni dengan air panas. Masukkan, bukan masak, masukkan 240 ml air panas, kemudian tuangkan benda ni dan kacau hingga kembang. Saya pun tak pernah try lagi, boleh tak nak cuba ni nanti? Esok kita cuba. Okey, terima kasih. Ni rasanya siapa yang bagi semalam ni? Dia tak tulis nama tapi macam ingat siapa semalam Ni dia bagi apa? Kitchen. Tak ada nama. Terima kasih tau. Terima kasih yang memberi, cantik. Okay, next. Ni berat Okay, seterusnya abang kata berat ni. Berat sikit. Berat sikit. Okey, selamat Hari Guru untuk Ustaz Samsul daripada Arisa Rauda. Terima kasih Arisa Rauda. Okey, kita cuba buka. Ni baru betul unboxing. Lagi. Okey, unboxing. Dia lagi. Adik nak buka? Adik buka. Senang je. Senang je. Okey. Oh. Buat koyak. Senang lah. Cover. Daddy, ada dua. Nak kena buka. Jeng. Apa dia? Ini. Daddy, ada dua nak kena buka. Ada dua nak kena buka. Yang ni selotip. Buka semua selotip lah. Okey. Buka je. Ni dah nampak dah mark color. Kita buka, kita tengok. Lagi buka. Ada lagi Selamat Hari Guru. Ni tampakan Wih. ni. Besar ke Ni. Besar guys. Ni dia punya piring.
Okey, ataupun dia punya penutup boleh juga. Okey, ni. Terima kasih Alisa Rauda. Terima kasih banyak-banyak. Bukan macam ni. Tengok ni. Mana? Atas ni. Macam ni. Pandai adik. Adik pula. ni. Ya, adik pula ajar Daddy. Pandai. Terima kasih. Bukan tu lain macam ni. Daddy mana ada benda ni dulu. Mana Daddy tahu yang akan letak piring macam ni. Macam ni rupanya. Tutup. Terima kasih awak. Okay, next daripada Emilia Khadijah. Ikhlas tidur. Okay, kita tengok Dah. apa ada di dalam. Ya. Jangan berebut, tengok satu-satu tau. Nanti penonton nak tengok satu-satu. Nak buka. Ada nak buka, okey buka. Pandai ke? Sekejap. Macam ketupat. Ketupat, ketupat kapel. Lepas anda. FC impact aku kacang. Oh, pandai nyanyi. Ayah dia tak sangkut. Boleh ni, boleh jadi beg duit. Letak duit dalam tu, tutup. Ke apa dia? Dia tahu kan beg nama. duit. Jadi pun tak tahu, tapi cantik. Dia macam beg ke apa dia, tak. First time tengok ni, tapi bolehlah jadikan apa? Wallet. Beg kuku. Letak duit dalam ni, letak barang, bolehlah. Cantik juga. Okay, terima kasih yang memberi.